Cloudnote, AI voice recorder yang bertindak macam otak kedua untuk kerja harian kita. Biasanya bila kita ada meeting atau interview, kita akan tulis nota. Tapi kalau tak sempat dengar balik, banyak info akan hilang. Ataupun kalau kita rekod tapi kena dengar daripada mula sampai akhir, lepas tu kena summarize balik. Plot ni rakam audio, lepas tu terus transcribe dalam lebih 100 bahasa. Siap ada speaker label, jadi korang tahu siapa cakap apa. Ini sangat membantulah kalau ada meeting ataupun discussion. Lepas tu, dia bukan sekadar teks. Dia boleh buat summary, key points dan juga mind map. Ada lebih daripada 3,000 template. Jadi satu perbualan panjang boleh jadi nota yang terus boleh guna. Semua ni sync dalam app. Jadi sebagai contoh, sambil aku test ni, aku tengah tengok One Piece. Suara keluar daripada speaker seolah-olah aku tengah sembang dengan orang. Dan korang boleh export ataupun share summary ataupun transcribe yang dikeluarkan. Dan apa yang lagi menarik, Plot ni dia boleh transcribe panggilan telefon. Jadi aku pun saja je lah call in sambil-sambil aku test, sambil-sambil aku tanya macam mana raya apa semua. Dan aku sangat impress sebenarnya dia boleh buat summary sedangkan kita sengaja campur bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi aku test call transcribe menggunakan iPhone dan wajib untuk gunakan case ni sebab dia ada MagSafe. Dan aku dapati yang case ni sebenarnya agak ketat untuk letak plot ni. Jadi kalau aku nak keluarkan, aku kena tolak-tolak dekat belakang ni. Apa yang aku belajar adalah tak perlu nak tolak habis pun. Kalau ada sikit macam ni, lekat, rakam, lepas tu boleh tarik keluar dengan mudah. It still works. Dan korang kena take note, rakaman dia percuma tapi limit kepada 300 minit sebulan. Kalau nak panjangkan kepada unlimited, dia ada subscription plan dia. Cara charging menggunakan proprietary charger. Dan korang tengok berapa nipis dia Plot Note ni. Dia lebih kurang satu size credit card je. Dan Plot Note ni aku nampak dia sangat berguna untuk siapa-siapa yang selalu ambil meeting mesyuarat ataupun mungkin student yang nak summarize lecture dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah satu tool untuk jimatkan masa dan mengurangkan kerja manual.